time passing by slowly fades away. I've been trying not to make all the same mistakes. We weren't always set in stone, but I know I took too long with this love. Yeah, I'd rather be alone, 'cause I am right where I belong, still holding on. I need you in 1,000 ways, still dreaming while I'm wide awake. They tell me I'm insane, 'cause you don't feel the same, but I just stay another day. I need you in 1,000 ways, still dreaming while I'm wide awake. They tell me I'm insane, 'cause you don't feel the same, but I just stay another day. Can't deny all the chances I didn't take, but I survived without the promises you didn't make. I know we weren't always set in stone, but I know I took too long with this love. Yeah, I'd rather be alone, 'cause I am right where I belong, still holding on. I need you in 1,000 ways, still dreaming while I'm wide awake. They tell me I'm insane, 'cause you don't feel the same, but I just stay another day.
warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke untuk pendengar kita Radio KPKT saluran komuniti anda? Hari ini hari Khamis 16 Julai 2026 dan insyaAllah kita bersama dengan tetamu yang akan bersama dengan kita di segmen Hello PBT. Tapi sebelum tu kita nak tanyalah juga kan, segmen kita ni ialah hello kan. Nak tanya jugalah anda semua macam mana, sihat ke? Pagi tadi ada yang pergi jogging ke kan, sebelum hantar anak tu ataupun sebelum ke tempat kerja tu sempat tak lari dalam 15 minit kan, ataupun lepas hantar anak tu sempat ke buat senaman-senaman regangan kan. Kita nak tanya juga sebab yelah sekarang ni kita kena sihat kan dia jadi satu bukan keperluan, jadi kehendak kita, macam keperluan kita bukan kehendak kita dah kan, kena sihat. Ada orang naik lift tapi dia tukar naik tangga kan. Jadi nak tanya pasal sihat-sihat ni kan, segmen kita Hello PBT untuk topik yang sangat menarik. Kalau saya boleh bawakan kepada anda di Facebook Radio KPKT. Halo, terima kasih yang menonton kita. Jangan lupa untuk komen ataupun dah ready dah soalan kan, boleh standby soalan-soalannya nak tanya. Sebab yang bersama dengan kita orang-orang hebat juga. Di konti KPKT sekarang ini kita bersama dengan Puan Siti Hajar Sahari, Pembantu Takbir Perbadanan Putrajaya. Yang di sebelah Puan kita ada Encik Muhammad Arif Mat Shah, Coach Pau. Wah, coach fitness kita. Alhamdulillah. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, Cik? Sihat. Kalau saya pergi cikgu boleh ke? Boleh kan? InsyaAllah. Kita tengok. Berkaitan dengan topik Taman Aktif Putrajaya. Of course, kita kena aktif sentiasa. Betul. Dan mungkin ada perkongsian yang nak kongsikan dengan kita punya penonton dan juga pendengar juga kan. Alright, insyaAllah. Jadi sebagai mukadimah ataupun permulaan kita untuk nak berkenalan kan. Kalau kita tengoklah sekarang ni kan, netizen ataupun rakyat-rakyat kita sekarang ni, netizen lah kot, banyak main phone. Betul. Bukan banyak sangat main phone kan. Semuanya boleh katakan kita punya rakyat dengan skrin digital. Kan. Jadi apakah keunikan program Taman Aktif Putrajaya 2026 yang mampu menarik mereka yang sentiasa dengan phone kan kembali menghargai alam semula jadi ni? Mungkin Puan Siti Hajar boleh kongsikan dengan kita. Okey. Program Taman Aktif Putrajaya ni ataupun lebih dikenali sebagai Putrajaya Active Park, ia ni dirangka khusus sebagai satu platform rekreasi yang responsif untuk mengalihkan tumpuan masyarakat kita tadilah macam yang lebih kepada skrin kan. Jadi keunikan program ni terletak pada kepelbagaian lokasi. Macam kali ini kita ada 6 siri. So lokaliti dia akan melibatkan 6 buah taman-taman awam di Putrajaya lah, yang pastinya dapat menawarkan suasana healing yang mempan dan menyegarkan. Wah, healing kita. Hilang kan? Ya. Jangan stress-stress. Program Taman Aktif Putrajaya ni dia merupakan inisiatif gaya hidup sihat yang menggabungkan aktiviti kecergasan seperti Zumba, kita ada flow, kita ada pound. Walaupun berkonsepkan aktiviti aktif, setiap sesi tu direka dalam suasana yang santai, menyeronokkan, dan dia sesuai untuk disertai oleh semua lapisan masyarakat, tak kisah peringkat umur ataupun tahap kecergasan dia. Jadi sejak diperkenalkan tahun 2025 lagi, program ni telah mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dengan kehadiran lebih daripada 1,000 peserta. Ramai tu. Ramai. Sekaligus membuktikan minat masyarakat lah terhadap aktiviti riadah yang menggalakkan gaya hidup aktif dan sihat. Lebih istimewa lagi, penganjuran pada tahun ni pula dia bersempena dengan sambutan 30 tahun Perbadanan Putrajaya ditubuhkan. Wah, itu yang menarik ya. Dah 30 tahun dah. Melalui pengisian ni, PPJ komited untuk mendedahkan komuniti dengan fasiliti taman sedia ada, di samping mengukuhkan hubungan sosial dalam persekitaran yang hijau dan rendah karbon. Ya, itu dia. Daripada bermula tahun lepas, tahun ni kita mengharapkan semua untuk join bersama. Betul. Untuk meneruskan lagi aktiviti. Ya, itu serba sedikit tentang pengenalan apa yang PPJ cuba bawakan untuk anda semua. Dan kita nak tanya jugalah kat sebelah Puan. Coach. Kalau tadi Puan ada kongsi dengan kita ada aktiviti fitness. Contohnya macam pound.
sekarang ni kita tengok dekat akses media sosial kita kan, dekat T ada, dekat Facebook dan juga Instagram, ramai orang kongsikan yang aktiviti pound ni sebenarnya bagi bakar kalori, Betul. mengaktifkan kita kan, dengan kawan-kawan yang ada tu kan, dia jadi macam satu keseronokan lah untuk kita, bukan jadi paksaan, dia jadi happy kan. Betul. Jadi kita nak tanya dekat coach kan, sebagai seorang jurulatih, boleh ke coach kongsikan dengan kita ataupun terangkan rutin pound dan kelainan berbanding dengan aktiviti fitness yang lain juga? Okay. Pound ni actually dia adalah gabungan cardio, pilates, yoga dan juga HIIT workout. Dia ni inspired by drumming. Okay. Oh. Kalau Music tengok- pun ada. Ya, music. Coach bawa. Pun ada. Okay. Ya. So ni, kita ada pakai kayu hijau ni, kita panggil dia rib sticks. So cuba dengar bunyi dia. Sebenarnya kalau kita repeated dengar bunyi ketukan ni, dia sebenarnya dia memberi impact kepada kita punya minda. Dia membantu untuk release kita punya stress, everything. Cuma kalau kita tengok pound program ni, dia a bit different compare to macam Zumba, Oh ya. aerobic. Sebab dia memang menggabungkan kesemuanya dan dia lebih fokus kepada squat. Squat yang kita Yes. turun tu. Oh. Kalau ikutkan, sebenarnya dalam satu session 45 minit tu, kita boleh sebenarnya pukul rata lah. Satu session dalam 400 hingga 600 squats. Kita buat tanpa sedar. Wah. Ya, betul. Kita kadang-kadang nak kira 30 squat tu rasa macam bila nak habis. Ya. Tapi ni tanpa sedar terus. Tanpa Oh, sedar. kita dah habiskan berapa? 400 Betul. lebih yang. Dia sebenarnya Menarik. bila kita terlalu fokus, kita kira berapa squats kita tu, kita memang sebenarnya tak boleh buat. Betul. Tapi bila dengan pound ni, diorang sendiri tak sedar, bila kita bagi tahu diorang dah buat berapa banyak tu, diorang macam sebenarnya aku boleh. Macam tu. So average dalam satu session tu dia boleh burn 5 hingga 800 kalori. Depends kepada badan masing-masing. Macam saya sendiri, mula-mula dulu saya join, saya pernah burn dalam one sesi tu lebih kurang dalam 1,300, 1,400. Banyak. Kita Banyak. tengok juga macam mana kita Tinggi buat, juga. kita exaggerate macam mana, kita bersemangat ataupun tidak. Tengok pada badan masing-masing. Okey, kita tanya jugalah kan, macam squat lah kan. Dia lower body ke upper Lower body body. ke? Lower body. Lower body lah. Dia kalau squat ni memang lebih kepada lower body, tapi setiap movement kita memandangkan kita dah pegang rib sticks ni, kita akan banyak movement dekat upper body. So memang consider the whole body punya cardio program. Itulah tadi bila coach ketuk sikit, dia ni macam ada ritma Yes, betul. Dan ritma tu sendiri akan buat kita kurangkan rasa Dia stres. akan kurangkan kita punya, dia akan memberi impact lah kepada kita punya minda. Menarik. Dan coach, kita nak tanya juga macam aktiviti pound ni, adakah sesuai untuk semua golongan ataupun ada yang orang-orang tertentu saja? Saya nak tanyalah juga kan. Jangan risau. Okay. Risau Ramai. kita tak boleh buat tau. Ramai sebenarnya. Kalau macam saya post tu, badan besar boleh ke? Orang tua boleh ke? Budak-budak boleh ke? Ya, Sebenarnya semua peringkat umur boleh. Kalau nak tengok macam kelas saya, every week ada satu akak tu, pakcik lah, 60 lebih, ada yang pernah 70 lebih join, memang every week, tak pernah skip. Konsisten. Ya, Konsisten, konsisten. betul semangat ni. Ya, ada juga yang memang start badan besar, sekarang dah kurus. Tapi Alhamdulillah. coach dia pula daripada kurus dah gemuk. Saya tak tahu keras ke lemak. Itu masalah sendirilah. Tapi betul lah, dia sebenarnya memberi orang kata kesedaran juga untuk kita kan. Betul, Dan dia betul. happy buat benda tu. Dia tak nak jadi macam stres kan. Betul. Yes. Kita dah bekerja 5 hari seminggu. Betul. So bila buat aktiviti macam tu. Betul. Okey, jadi kita nak tanya coach banyak lagi. Kita tak tanya Puan Hajar. Okey Puan, apakah pengisian utama yang ditawarkan sepanjang program ini dan sejauh mana ia memberi nilai pulangan ataupun value for money yang tinggi kepada para peserta yang join program ni? Okey, melalui peruntukan dan pengurusan dana yang optimum, Perbadanan Putrajaya menawarkan satu pakej aktiviti berwajah baru yang
premium, namun pada kos yang sangat minimum. Dengan kos yang sangat minimum, dia dapat package yang premium. Tawaran dan highlight utama program ni, dia merangkumi yang pertamanya adalah akses eksklusif acara ikonik, iaitu signature event di bawah PPJ. Peserta tak hanya dapat mengikuti senarai riadah biasa, malah siri ni dia akan disatukan dengan 3 acara utama anjuran Perbadanan Putrajaya, seperti Kayuhan Rentasi Taman, Bazar Agro-Warisan dan juga Putrajaya Parks Day. Kita anjurkan 3 signature event ni dan kita bawakan juga Putrajaya Active Park ni sebagai pocket event dalam ketiga-tiga kita punya program besar tu lah. Dan yang keduanya, semestinya bimbingan profesional daripada coaches, trainer. Ada lagi coach yang lain ke? Ada. Sebab setiap siri akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih kecergasan dan pengurus aktiviti profesional yang bertauliah. Bukan kita, bukan PPJ yang buat. Kita ada coaches and trainers. Special punya. Ya, memberikan pengalaman yang lagi istimewa kepada peserta lah. Dan yang ketiganya adalah ganjaran untuk peserta. Maksudnya dia berbeza dengan program riadah biasa. Jadi dengan iuran penyertaan yang dibayar oleh peserta tu, kita dah pun merangkumi sekali dengan pelbagai ganjaran istimewa, macam cabutan hadiah yang menarik lah. Cabutan bertuah pun ada. Bukan yang dapat hadiah. Ya Allah. Bukan saja. Bukan dapat hadiah. Dapat hadiah. Pergi riadah biasa, kita pergi brisk walk, jogging Yelah, balik. bayar dah murah, mampu Betul. milik. Betul. Dapat macam-macam pulangan lagi. Betul. Rugi kalau tak join. Jangan lupa join. Melalui kelebihan-kelebihan inilah peserta sebenarnya menerima nilai program berkualiti tinggi yang telah disubsidikan sepenuhnya oleh pihak perbadanan demi menggalakkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan komuniti kita. Ya, Puan Haji, saya rasa PPJ dah berikan yang terbaik lah. Ya, betul. Kan? Dia buat program yang terbaik. Betul. Jadi ajak mak, ayah, satu keluarga lah datang. Satu keluarga. Satu family datang. Dan kita nak tanya jugalah kepada coach kan, apa kebaikan aktiviti PAUD ini untuk diamalkan oleh peserta? Okey, sebenarnya untuk PAUD ni, dia bukan sekadar workout. Okey, bagi kami sendiri, kita tekankan bahawa PAUD ni adalah satu movement yang kami tekankan bahawa ini adalah untuk self-reward. Kenapa saya cakap untuk self-reward? Sebab dalam kelas, kita tak pernah mencari kesempurnaan pun. Huru-hara tu normal. Pasti akan ada first timer, pasti akan ada yang memang tak boleh nak adapt dengan movement yang laju, everything semua. But it's fine, no problem. Yang penting kita datang berpeluh, kita datang untuk release stress, kita datang untuk ketenangan diri. Okay, memang mungkin dalam PAUD ni dia lebih kepada something yang agak havoc, agak bising. First dengan bunyi lipsticks tadi, dan juga dengan mungkin jeritan peserta itu sendiri. Kita sarankan peserta kita untuk menjerit. Kita selalu katakan bahawa jadikan kelas tu adalah tempat untuk you release segala masalah, segala stres yang you ada. So, memang bila kita datang ke kelas tu, memang akan ada exercise mic masing-masing. Kita cakap itu adalah your safe space. Okay, jangan rasa ada orang akan judge you, jangan ada rasa you kurang daripada orang lain ke apa. No problem. Yang penting you datang, you hadir untuk diri you, bukan untuk orang lain. You datang untuk you punya kesihatan mental you sendiri. Tak ada masalah. Itu dia, self motivation pun dapat sebenarnya. Betul. Kan bila kita hadir untuk, bukan nak sihat saja kan, kita membantu diri kita juga. Menariklah coach sebenarnya. Betul. Sebab okay, saya tambah sikit. Tambah. Silakan coach. Boleh. Ada sebenarnya peserta kita yang memang dah lama join. Awal-awal dulu dia memang dia tak cakap, tapi dah lama-lama baru dia open dengan kita. Bila hujung kelas tu saya macam pelik. One day tu dia lambat sangat keluar. Orang semua dah keluar, macam tunggu kita tau. Kita tengah kemas-kemas ni, kemas stage, everything semua. Jadi dia datang, dia menangis. Saya cakap terima kasih banyak-banyak. Saya cakap kenapa? Benda ni kita buat every time. Sebenarnya dia baru macam keluar daripada dia punya depression. Selama ni rupanya dia alami masalah tu, tapi bila dia join PAUD ni, dia rasa itu adalah satu tempat yang dia looking forward every week. Memang dia introvert, tapi dia jadikan tempat tu untuk dia cuba lawan masalah diri dia, dan memang alhamdulillah sampai sekarang
nampak perubahan dia. Dulu dia sangat senyap, sekarang ni dah boleh bergaul. dengan orang lain. Alhamdulillah, sosial dia punya Betul. tingkat lah. Alhamdulillah. Thank you juga coach. Membantu ramai orang kadang-kadang kita tak perasan kan. Betul, kita tak pernah tahu. Betul. Kan? Masalah mental ni bukan orang kata itu biasa kan. Betul. Betul. Dan kita kena ambil tahu juga kan orang sekeliling kita. Dan sebenarnya aktiviti senaman ni membantu dia Sangat kan. membantu. Cari solusi. Dia pun mencari solusi. Thank you coach. Terbaik. Okey, kita nak tanya juga untuk Puan Siti Hajar. Mengapakah penganjuran program ini dianggap penting bagi Perbadanan Putrajaya dan juga komuniti setempat? Terdapat 3 matlamat penganjuran utama program ni. Yang pertama ialah memperkukuh penglibatan komuniti, menyediakan platform interaksi sosial yang sihat dan positif antara penduduk, keluarga dan juga pelawat yang datang ke Putrajaya. Nombor 2 adalah sokongan agenda hijau. Kita menyokong visi Putrajaya sebagai bandar hijau dan rendah karbon melalui aktiviti rekreasi mesra alam macam ni lah. Dan yang ketiga adalah merancangkan ekopelancongan, meningkatkan kehadiran pelancong ke taman-taman awam di Putrajaya sebab masih ramai lagi yang kita tak payah cakap pelancong, kadang-kadang orang Putrajaya sendiri pun tak mengenali taman-taman yang ada di Putrajaya. Mungkin sibuk bekerja ni. Mungkin sibuk bekerja. Orang saya baca satu komen tu. Okey. Saya selingan dia. Boleh. Orang kata kenapa nak balik cepat sebab dia nak cari parking. Ini kita tak tahu. Ya, kita faham. Jadi memang orang pergi kerja balik kerja dan dia tak tahu pun. Kadang-kadang saya macam buat survey daripada Presiden 9. Oh, ini first time saya dekat taman sekian-sekian dia kata. Betul. Pun dah berapa lama duduk sini? Dah 17 tahun. Kira okey 17 tahun. Okay, tapi ini bagus. Ini dah berjaya keluar daripada Betul. comfort zone dia. Betul. Sebabnya ialah taman-taman ni bagi nak menyumbangkan pembangunan sektor rekreasi domestik. Dan oleh kerana penganjuran pada kali ini kita buat di Anjung Floria Presin 4, saya ingin mewar-warkan ruang ini boleh juga digunakan sebagai ruang sewaan. Maksudnya bukan saja aktiviti yang macam kita nak buat pound, tapi selain daripada itu pelbagai perkhidmatan seperti majlis perkahwinan, pelancaran produk ataupun expo dan pameran. Kita ada satu space yang kita panggil event hall di Presin 4. Jadi kalau saya dah sebut boleh buat majlis perkahwinan, kita boleh bayanglah tempat dia besar macam mana kan. Boleh masukkan kapasiti yang ramai. Jadi mungkin yang baru tahu bolehlah ramai-ramai untuk datang. Kalau nak buat tak ada tempat nak cari kat Putrajaya ni, biasanya diorang keluar. Betul. Diorang cari ke Cyberjaya, dia pergi ke KL, now Putrajaya dah ada. Tak payah pening-pening. Fasiliti dah ada depan mata. Betul, dekat Nak sangat. kahwin feeling macam dekat Rembayung, ni lah tempat. Saya rasa orang yang dengar ni semua yang bakal berkahwin ni dah ada. Betul. Boleh je terus kontak kita. Ya, itu dia banyak juga yang kemudahan yang dibawakan untuk orang Putrajaya. Betul. Khususnya. Khususnya. Dan saya yakin orang luar pun akan get ready ya. Tempat dia cantik. Ya, kita mengalu-alukan kedatangan. Ya, kita nak rehat seketika. Alright. Kita nak sambung kejap lagi. Banyak yang saya nak tanya juga untuk coach dan juga Puan Siti Hajar berkenaan dengan Taman Aktif Putrajaya dan juga mungkin ada lepas ni program-program yang akan dibawa. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Segmen Hello PBT. Saluran komuniti anda. Tolong belikan makanan sekejap. Jangan risau. Zaman sekarang senang dah. Beli online je. Abang, tolong belikan sayur. Online je. Abang, tolong pergi PBT. Bayarkan cukai taksiran boleh? Bayar cukai taksiran. Hello. Apa kali mandi saya pagi tadi saya mari sini lepas tu saya kena kompor. Saya tak sempat pergi bayar untuk kompor dia naik pejabat. Tolonglah Pak. Minta tolong bayarkan sewa premis saya. Saya tak ada masa nak pergi. Nanti wang saya ganti balik. Kau meng lah. Macam mana nak bayar ni? Notifikasi pun dah masuk. Dah lewat dah ni. Konto bayaran pun dah nak tutup. Jangan risau, zaman sekarang semua benda dah senang. PBT sekarang dah ada dalam aplikasi Play Community. Kalau nak muat download aplikasi pun, hanya kena pergi ke Play Store ataupun Apple Store. Lepas tu korang type je PBT Pay. Sedang mendaki, sedang mengembara. Siang, malam, jangan risau. Dalam aplikasi PBT Pay, anda boleh membuat pembayaran, cukai taksiran, compound, sewaan permis dan bil pelbagai dalam sekelip mata melalui telefon bimbit sahaja. Senang je kan? PBT Pay, perkukuh pendigitalan PBT.
Abang, jangan lupa asingkan sampah tu dulu tau. Nak asing-asingkan sampah. Sampah sama je, good. Abang, jangan lupa asingkan sampah tau. Itulah, Abah. Tak asingkan sampah. Patutlah kena asing. Abah, asingkanlah semua ni. Tak asing lagi ni. Masa untuk kita asingkan, bumi pun nak healing kan? Suatu hari, terdapat sekawan anak penyu sedang riang bermain di taman. Lalu, mereka terlihat sekumpulan obor-obor yang cantik. Seekor anak penyu menangkap dan memakan obor-obor itu. Tiba-tiba, ia tercekik dan lemas. Rupa-rupanya, ia adalah beg plastik. Bagi pandangan seekor penyu, ia kelihatan seperti obor-obor. Pencemaran plastik memberikan kesan buruk pada alam sekitar kerana setiap penggunaan beg plastik berpotensi memusnahkan kehidupan laut. Jadi, apakah nasib si anak penyu yang comel ini? Oleh itu, jangan gunalah. Hari ini, hampir semua barang dibungkus menggunakan beg plastik. Tahukah anda, Malaysia menghasilkan lebih 3 juta tan sisa pepejal setahun. Sebahagian daripada itu adalah sisa beg plastik. Proses peruputan plastik mengambil masa lebih 10 hingga 400 tahun untuk dilupuskan. Kesannya menyebabkan pencemaran karbon dan kemusnahan ekosistem. Marilah kita lakukan bersama. Bebaskan dunia dari beg plastik. Jangan gunalah. Across our cities, behind every home, park, and public space, there's a vision in motion. A vision to build a better future. One that's inclusive, sustainable, and people first. KPKT is breathing new life into aging city spaces, turning forgotten areas into thriving, safe, and vibrant communities. Through people-friendly homes and public housing, thousands now have not just a house, but a place to call home. Green spaces bring us together. KPKT's park are built for well-being, inclusive, accessible, and filled with life. With My Kiosk, small traders get big support. Clean, structured kiosks that grow local businesses with dignity. Public toilet matters. Through the BMW standard, KPKT sets a new benchmark. Clean, attractive, and fragrance for all. From homes to parks, from kiosks to toilets, KPKT is building more than just infrastructure. We're building hope for you, for us, for Malaysia. KPKT. Together, building. Wabarakatuh, kembali lagi kita di segmen Hello PBT. Apa khabar semua? Masih dengan kita ke? Semua? Kalau ada soalan-soalan yang nak ditanya, boleh terus letakkan di ruangan komen kita di Facebook Live Radio KPKT. InsyaAllah kita akan cuba bacakan komen-komen anda di sini. Jadi insyaAllah kita bersama dengan Coach Arif lagi dan juga dengan Puan Siti Hajar. Okey, kita nak sambung bertanyakan kepada Puan Siti Hajar. Siapakah golongan sasaran bagi program ini dan adakah terdapat penglibatan daripada orang luar ataupun pihak luar?
Semua peringkat umur, termasuk golongan yang berkeluarga, remaja serta generasi muda. Kita panggil apa? Gen Z kan? Kita panggil semua. Kita tak ada pengecualian. Bagi memastikan pengisian program sentiasa relevan dan menarik, Perbadanan Putrajaya mengguna pakai pendekatan jalinan kerjasama pintar, smart partnership bersama pihak-pihak korporat, sektor awam, persatuan rekreasi serta NGO belia. Ya, itu dia. Ramai juga sukarelawan yang hadir juga kan. Barisan-barisan yang hadir. Jadi kita nak tanyakan jugalah kepada Puan. Di manakah? Orang kata program dah ada. Betul. Kat mana? Kita tak tahu kat mana kan. Dan bila? Mungkin boleh kongsikan dengan kita. Untuk lokasi program yang siri ketiga ni, kita jalankan di pelbagai taman-taman awam Putrajaya yang akan ditentukan mengikut kesesuaian siri lah. Pada siri yang ketiga yang akan kita laksanakan nanti berlokasi di Event Hall Anjung Floria Persin 4. Masa dengan tarikh pula, program biasanya dijadualkan berlangsung pada minggu keempat setiap bulan. Minggu-minggu dah gaji orang kata kan. Time tu sambil-sambil jogging boleh lah nak minum air. Ya, betul. Dan siri yang ketiga ni akan berlangsung pada 25 Julai 2026. Itu tak lama lagi lebih kurang seminggu kan, Coach? Minggu depan. Minggu depan. Save the date. Ya, save the date, everyone. Jangan lepaskan peluang. Ya, betul. Nanti kita akan turut bersama dengan Coach Arif pun akan ada juga di sana. Betul. Coach, mungkin sekali lagi nak kongsikan dengan diorang juga kepada mereka yang nak join kan aktiviti PAUN ni. Apa kelebihan lagi untuk kita join di sini? Okay. Untuk PAUN secara generalnya lah. Sangat bagus. Kita sarankan untuk join untuk kita punya fitness dan juga untuk kita punya mental lah. Kalau boleh join, rasai sendiri. Dia sangat berbeza. Biasanya kita akan cakap yang paling mudah lah saya biasa cakap dekat ni, anggap je lah masalah tu ada dekat lantai, gunakan lipstick tu, ketuk untuk lepaskan geram. Balik, confirm rasa ringan. Jadi dah kena try. Betul, saya kena try. Nanti kita kena sama-sama 25 Julai ni saya akan pastikan. Saya turun lah. Kalau saya tak ada, saya pacak je patung. Orang ni Medina dah hadir. Cuma untuk 25 hari bulan ni, macam Taman Aktif Putrajaya 2026 ni, tim saya dan pihak PPJ memang kita discuss untuk buat kelainan. Kita gabungkan setiap sesi tu berbeza. Sesi 1 hari tu kita memang buat pound fitness sahaja. Sesi 2 baru-baru ni kita combinekan pound dan juga piloxing. Wah, ada pelbagai jugalah. Dan yang siri ketiga ni pound dan juga sound healing. Wow, benda tu sangat berbeza. Susah nak cari. Kebanyakannya dekat area KL. Banyak dan sangat mahal ya. Untuk satu sesi tu, 1 jam tu bayar 80 ke 100.5. Mahal tu satu session. Minimum saja. Yang ni kita bagi RM15 pound dan sound healing. Dapat session yang eksklusif tau. Betul. Kat mana nak dapat? Dapat Marhain punya harga. Betul. Itu yang kita cakap, kita tawarkan application premium dengan bayaran yang minimum. Ya, itu dia PPJ dah sediakan untuk anda semua. Apa tunggu lagi? Moh koma. Ramai yang puan semua. Okey, mungkin Puan Siti Hajar boleh kongsikan dengan kita juga dengan yuran penyertaan serendah RM12. Bagaimanakah cara untuk orang ramai mendaftar sebelum slot yang terhad ni dipenuhi oleh peserta lain? Kan ada penuh kan, boleh lagi ke? Silakan. Okay, penyertaan kita kena charge minimal sahaja. Jadi orang ramai yang berminat dihadangkan untuk sentiasa melayari media sosial rasmi Perbadanan Putrajaya bagi mendapatkan pautan pendaftaran dan maklumat terkini, iaitu kita ada Facebook, melalui Facebook Putrajaya, Instagram, TikTok dan YouTube, Alias Perbadanan Putrajaya. Di X apps adalah Alias Putrajaya Corp. Dan kita juga ada talian hubungan terus. Bolehlah telefon ke 0388877666 ataupun 0388877139.
Jadi pihak penganjur amat mengalu-alukan kehadiran semua dan sekitarnya untuk bersama-sama menjayakan program Taman Aktif Putrajaya 2026. Jangan lupa bagi yang menyertai program kita nanti melalui setiap posting nanti yang dimuat naik ke media sosial masing-masing, jangan lupa untuk meletakkan hashtag Perbadanan Putrajaya, hashtag Indahnya Putrajaya dan hashtag Desaku di Putrajaya. Ya, kita ada pautan istimewa ya. Betul. Hashtag jom kita semarakkan, trendingkan hidup Putrajaya. Jom. Kita nak sihat-sihat juga kan. Mana tahu pergi-pergi dapat cabutan bertuah. Betul. Kan? InsyaAllah. Terima kasih pihak PPJ dan juga Coach Arif yang sudi bersama dengan kita. Sama-sama. Dan sekali lagi kita nak war-warkan kepada anda penonton kita di Facebook Radio KPKT ataupun anda yang sedang mendengarkan kita di Radio KPKT. Jangan lupa untuk ramai-ramai turun untuk kita semarakkan Taman Aktif Putrajaya dan sama-sama kita kekal sihat dan bertenaga. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau ada apa-apa persoalan boleh terus direct kepada di talian 0388777666 ataupun 038877 7139. Ya, itu dia. Dan kalau apa-apa nak tengok update, terus ke media sosial Perbadanan Putrajaya. InsyaAllah akan dikemas kini setiap update untuk anda semua. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Coach Arif. Terima kasih banyak. Thank you so much. Mungkin Coach ada sedikit untuk mereka untuk hadis sekali lagi? Jangan lupa join kami. Okay. Minggu depan 27 hari bulan kita dah 80 lebih orang register. Wah, ramai dah. Minimum. Can go higher. So kita akan go higher. Kita meriahkan. Ada cabutan bertuah. Yeah. Dan mungkin ada benda lain juga. Tak boleh semua cerita semua. Biar kena ada surprise juga. Betul. InsyaAllah. Yang penting saya dah tertarik tengok stick tu. Kena bawa sendiri ke Coach? Tak, ini kita sediakan. Jangan risau. Tengok. Coach pun dah sediakan. Bawa diri je. Bawa diri sahaja. Alright, insyaAllah kita terima kasih Puan Siti Hajar dan juga Encik Arif yang sudi bersama kita untuk segmen hari ini iaitu Hello PBT 16 Julai 2026. Terima kasih semua dan terima kasih PPJ. Sama-sama. Anda memang terbaik dan terima kasih kerana sudi bersama dengan kita di sini di Radio KPKT. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang. Dan terima kasih juga kepada penonton kita. Kalau boleh saya bacakan, ada daripada Kainuar Mat Isa di Facebook. Kawan ke? Ada. Katanya Palm Best. Kalau dia kata Palm Best tu, kawan-kawan cakap, oh betul lah best. Takkan tak best tu. Tadi Coach dah jawab, adakah lipstick disediakan masa session? Betul. Ya, disediakan. Dan daripada Fika Fazil, kalau boleh saya bacakan kan. Pang sangat best. Kena cuba at least 3 kali baru tahu betapa bestnya. Jadi kita jom, kita nak happy, kita tak nak stress, kita nak bergembira, keluarkan apa yang kita rasa dah terpendam di hati kita. Betul. Jom ramai-ramai kita keluarkan benda. Aku sudah seru, Puan Siti Hajar pun dah seru kita. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang. Ingat, kesihatan bukanlah satu pilihan tetapi adalah satu tanggungjawab kita semua. Jadi insyaAllah saya medinakan tinggal anda seketika. Kita kembali lagi untuk segmen yang akan datang dan lebih menarik untuk anda semua. Dengarkan Radio KPKT, saluran komuniti anda. Assalamualaikum. Jumpa lagi.